masa yang terbuang begitu saja. Impian semakin mengecil. Tak ada impian dah. Kan, fikir macam manalah nak sara hidup, nak beli susu anak, balik nanti nak kena melempang lagi, kan? Sebab apa? Sebab kita stres. Anak-anak jadi mangsa. Adakah pilihan hidup saya? Itu sajalah saya tanya diri sendiri, saya tak tanya anda. Sebab hari ini kita nak cuba bercerita tentang pilihan saja. Okay? Hari ini kita nampak mesin rumput. Kita nampak mesin rumput pukul 8 pagi, pukul 9 pagi, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Sebab ini pilihan yang ada. Dulu kita nampak lain, sekarang inilah pilihan yang saya nampak. Okey? Kita nampak kereta mana yang kita nak bawa hari ni. Bukan kereta nak kena bawa, kereta mana nak kena bawa. Kereta yang macam mana, jenis yang macam mana, kan? Ini kat sini ada 5, ada 1 kat kampung. Tenang, InsyaAllah yang ke-7 yang ke-8, Wallahualam, kita tak tahu. Setakat muat yang kita boleh bubuk dah, kan? Option seterusnya hari ini kita nak bawa ke mana keluarga kita bercuti. Kalau saya ada duit pun ini adalah pilihan yang terakhir, insya-Allah. Sebab orang bercuti ni confirm ada duit. Betul tak? Okay? Pilihan yang ada hari ini, saya nak tengok, saya nak duduk, saya nak hanya bertenang. Bahaya kalau sebut tenang ni. Nanti dia pun bubuh kat Facebook. Tenang, janji sampai. Santai tapi sampai. Oh, kata steady dia. Tenang dia. Sangat bahaya, okey? Sangat bahaya. Okey? Hari ini kita berubah pilihan yang ada. Dulu saya mengadap komputer, mengadap mati hamu. Hari ini alhamdulillah saya tak ada dah kena mati hamu. Saya mati hamu orang, saya tak ada. Saya cerita peluang. Dulu tak pernah jumpa orang. Balik rumah, dalam kepala saya nak makan, saya nak tidur. Penat ni kerja, mengadap je nak balik apa semua. Itu je dalam kepala. Tak ada pilihan sekarang ni. Saya nak jumpa siapa, saya nak cerita siapa, saya nak sembang dengan siapa, saya pun suka. Seronok, sangat seronok. Dulu pendapatan pertambahan setiap tahun RM100. Saya lah RM200. Kalau di promo pun dapatlah RM500-600. Hari ni kita nampak kat depan berapa kita punya. Nampak ke nampak? Nampak dah 300-400 ribu kat depan. Takkan nak duduk saja. Takkan nak biasa-biasa. Mesti kena luar biasa. Excited, seronok. Kita nampak dah kita punya direction kita, arah tuju kita. Arah tuju saya. Dulu orang cerita diamond 6-8 ribu, executive diamond juta-juta, dapat pergi macam. Ya memang. Tapi kalau kita set, insya-Allah kita akan sampai. Tapi apa yang penting hari ini, kita start berubah terlebih dahulu. Sebab kita tak pernah tahu bila kita boleh pergi mana. Okay? Dan hari ini kita pilih untuk berjalan, jalan-jalan cari makan. Seronok. Bila tak ada orang datang coaching, tak ada orang datang jumpa, itulah kerja kami. Memupuk kasih sayang. Saya katakan tadi ni, saya cintakan Fauzana. Kali kedua pula aku cakap. Kat rumah tak pernah cakap. Sebab tu dia rasa bergaduh dengan saya. Sebenarnya orang lelaki ni dia tak cakap, dia simpan kat sini. Dia cakap depan orang ramai. Memang orang lelaki macam tu. Betul tak Ji? Pernah cakap saya cintakan wife? Tak pernah kan? Nanti dia jadi macam saya, tak akan cakap kat sini. Confirm. Okay? Setiap orang ada pilihan. Saya ada 30 minit lagi dalam hidup kita. Kita sentiasa memilih sama ada berubah atau kekal yang sama, sama ada berani ataupun takut, sama ada membina masa depan atau hanya menunggu. Okey, kenapa lagi sekali saya tunjuk gambar melancong? Ini yang terbaru ni, dekat Budapest, di Parlimen Hungary. Hungary tu Hungari. Lebih kuranglah. Kan 2015, tahun tu baru saya di buku merah. 2015, mana setelah berpuluhan tahun, umur dekat 30 lebih tahun, baru ada buku merah. Maknanya kita tak ada pun dalam kepala otak kita nak pergi melancong luar negara. Kenapa? Kalau ada pun ini pilihan yang terakhir. Terakhir itu sama ada masih muda ataupun masih tua ataupun meninggal dunia. Belum tentu boleh pergi. Betul tak?
Berapa nak kena bayar? Satu trip untuk diamond 100 lebih. Kalau LS, Sapphire, Emerald, Platinum 50 ribu ringgit untuk company spend semasa berada dekat sana. 50 ribu. Nampak tak? 50 ribu sikit duit kan? Melancong lagi. Kenapa melancong? Sebab inilah simbolik kepada kejayaan dalam perniagaan MOE. So bila kita bina bisnes, pastikan kita melayakkan diri kita pergi travel tiap-tiap tahun. Itu MOE. Tanya apply macam mana saya nak travel tiap-tiap tahun. Kenapa? Sebab terlalu eksklusif, terlalu istimewa MOE punya treatment. Ya Allah, ya Tuhan. Travel lagi. Apa tak? Flipping kan? Bukan orang lain dengan pasangan kita. Okey? MOE ni memupuk kasih sayang. Apa lagi? Travel lagi. Kan? Sebab inilah orang kata kayu ukur kejayaan kita. So kawan-kawan, kalau tanya saya hari ni, kalau kita betul dalam bisnes ni, pastikan kita boleh travel, insya-Allah. Kalau kita boleh travel, yang lain akan datang. Kereta mewah, rumah besar, duit banyak, pasti datang. Itu saja. Kalau kita tak boleh travel, yang lain pun takut nak datang. Percayalah cakap saya. So boleh fight untuk Great Cruise tahun ni? Boleh! Tahun hadapan, saya akan tunjukkan kepada anda lokasi pada tahun hadapan. Saya akan pecahkan rahsia. Ini dia bau Founders Double Diamond. MOE sebagai platform pilihan, membina perniagaan sendiri, membina network, membina income jangka panjang. Banyak lagi. Saya tak jumpalah satu syarikat yang sediakan satu sistem perniagaan bertaraf dunia yang kita takkan mampu untuk buat sendiri. Bila kita masuk MOE, kita akan sign up betul, sign in betul, masuk nombor akaun apa semua, ID, apa yang kita jumpa dekat sini. Saya tak nak cerita yang lain, itu semua dah tahu. Dekat sinilah yang dikatakan kita punya satu sistem sokongan syarikat yang hebat dan luar biasa. Dekat sinilah kita punya poin-poin penting yang ada untuk menggerakkan kita untuk cari modal. Macam mana nak servis anak tim kita, macam mana nak kembangkan grup, macam mana nak bina network. Semua ada dekat sini. Company dah siap semua. Apa yang ada dekat sini? Siapa dah klik semua link kat sini dah explore, angkat tangan. Angkat tangan betul-betul. Dah explore. Tak sampai suku. Tak sampai suku pun dari orang yang explore semua ni. Kat sini adalah kita punya modal terbesar. Kalau kita tak ada idea sangatlah nak cerita, dah tiba-tiba nak kontak download lama-lama, sini semua ada. Kita boleh tahu dia beli apa, bila dia beli, berapa dia punya download, walaupun dia tak bagi tahu kita. Semua ada kat sini. Siapa ukur panjang ni? Siapa ukur pendek? Kita takkan mampu nak buat sistem bisnes yang hebat yang hari ini kita hanya gunakan saja. Sangat powerful. Kalau hari ini tak pernah buka semua lini balik, boleh buka. Explore. Dia tengok PV masuk. Kau tengok piala je. Siapa dia pernah tengok piala kat tangan? Siapa pernah tengok piala? Siapa tak pernah tengok piala? Piala semua kenal kan? Oh, piala dia tengok buka lebih itu dia mampu. Oh, tak lagi. Tak tahu ni besar lagi. Anda dah seminggu. Baru 100 mili. Itu dia kita tu tak? Maknanya kita macam saya lah. Saya. Dulu saya memang macam tu. Tengok piala. Tak naik dia tak 1,500. Sampai 30 hari bulan. Tak sampai. Jadi, explore. Saya bagi tahu anda, memang anda akan terpegun dengan sistem yang luar biasa. Okey, seterusnya. Buka bateri. Cuba next. Dia tiba tak jalan pula. Boleh next? Okey. Okey, pilihan yang pertama, kekal di zon selesa ataupun berani mencuba. Pilihan yang pertama, kekal di zon selesa ataupun berani mencuba. Bapak-bapak sekalian,
Kepada bapak-bapak sekalian, tadi ibu-ibu sekalian, ini bapak-bapak sekalian. Adakah anda berani berdemo sebagaimana gambar di hadapan? Berani. Ya ke? Jangan sapuk je. Turun je nak kata. Sapuk. Saya ambil ya Cik Nak. Cik Nak saya cakap macam tu. Jangan sapuk je, turun. Nampak? Saya buat demo. Walaupun saya ada latar belakang saya sendiri, saya ketepikan. Saya tak ingat dah saya ni seorang geoscience. Saya sebagai business owner ataupun sebagai leader. Saya buat demo di drop. Saya buat demo, semua saya masak, semua saya buat. Saya juga buat pau. Nampak steamer kat depan tu. Saya steamer je, pau tak ada. Pau Fazana buat. Biasalah nak hidup. Nampak? Saya angkat sebab apa Fazana tak larang angkat. Walaupun bukan percaya ni. 2 hari tak bercakap sebab kena angkat balik mereka. Betul. Memang kita gelak ni, tapi betul. Itu betul. Tapi bukan saya. Sebab kita buat roti. Walaupun roti kat luar RM2 je. Mahal. Tapi kita buat roti sendiri. Lagi mahal. Sebab apa beli bahan? Dengan sosesnya, dengan ya Allah yang tak kan lagi murah. Rupanya lagi mahal. Baik bila siap soses paruh, RM1.50. Tapi kita cakap lah murah. Kita memang macam tu. Itu budaya kita. Nampak? Rumah kita jadi warehouse. Bukan kita simpan stok. Kita tak simpan stok. Ini semua orang punya. Tapi kita hantar. Saya tak kata anda kena ikut jejak langkah saya. Terpulang kat anda. Sebab hari ni dunia media sosial. Terpulang. Kalau saya paksa ikut macam ni, nanti kan semua cabut lagi daripada awal. Semua tak nak buat MW. Sebab susah. Lalu rumah sempit, duduk kondo pula. Macam mana tak ayam bok macam ni? Tak ada. Apa? Barang semua hantar sendiri. Itu saya dulu. Macam mana saya jadi founder daripada Diamond, itulah jejak apa yang saya buat. Kalau nak ikut. Tak nak ikut, tak apa. Duduk rumah, jadi founder daripada Diamond. Nanti satu depan saya, everyday. Saya duduk rumah, founders Double Diamond. Saya bayar RM100,000. Cik. Active income, kerja kerana pendapatan. Apabila berhenti kerja, pendapatan juga mati. Passive income, active versus passive. Mari kita tengok. Apa beza dalam MWA? Ini pilihan yang ada. Yang atas tu aktif, yang bawah tu pasif. Pernah tak dengar MWA adalah satu bisnes profitable and sustainable. Profitability and sustainability. Dekat mana kita duk meratik setiap hari dalam MWA, pergi seminar. Apa yang kata profitability, apa yang dia kata sustainability. Tak faham. Tak faham kat mana. Sebab tu tak fight, sebab tu tak strong, sebab tu rasa macam santai-santai. Sebab kita tak faham dekat mana profitability. Performa bonus, maksimum siapa boleh buat RM50,000. Tuang angkat kat sini, aku nak belanja dia travel free. RM50,000 dia boleh buat performa bonus. Tak ada, paling tinggi pun RM10,000 je. Sekali-sekala RM15,000. Sekali-sekala, bulan sekali. Tahun sekali. RM8,000 je. Profit tak? Rasa profit tak? Saya kerja gaji RM15,000 tak profit. Performa ni bukan profit. Profit dekat leadership bonus. Apa tu leadership bonus? Tanya upline. Leadership bonus paling tinggi yang saya dapat RM50,000. Untuk leadership bonus saja, belum campur yang lain. Itu baru profit. Sebab apa? Dia lebih daripada gaji saya. Sebab kita kata MWA adalah bisnes profitability, sustainability. Cakap je. Kadang tak faham. Itu balik biasa. Profit. Tang mana yang dikatakan profit? Kadang Pak Malau. Abang Andi. Tang mana yang dikatakan profit? Sustainability pula kat mana? Biar kita faham betul-betul MWA.
Sustainability bila kita ada 1% debt bonus, itu melambangkan bisnes kita kukuh dan strong. Macam mana nak dapat debt? Tanya upline. Tanya, bukan tanya upline macam mana nak jual pada mereka. Itu tak payah, itu tekan-tekan je boleh. Tapi nak tanya dapat debt, tanya upline. Tanya mentor. Saya nak debt bonus sebab saya nak strongkan bisnes saya. Bau betul. Soalan, bau ya. Sedap sikit aku nak cakap. Seronok sikit. Tak marah. Kan? Excited. Orang kena saya soalan macam tu, 2 hari pun saya tak tidur, tak apa. Aku boleh cakap. Seronok betul. Kau tanya saya nak buat TikTok macam mana? Kau tanyalah. Kau tanyalah. Kau punya saknai cik. Boleh? Tapi kalau nak buat Z, jangan tanya soalan. Nak TikTok boleh tanya soalan. Nak tanya sangat kan? Kita pun tahu. Semua cari soalan sekarang. Okay. So nombor 3, nombor 14, terhad kepada kemampuan sendiri, network, kekuatan, teamwork, sokongan mentor dan pertumbuhan bersama. Bergerak sendiri ataupun bersama komuniti. Kita tak gerak seorang-seorang, kita kena ada komuniti kita. Siapa hari dia rasa dia gerak seorang-seorang, duduk rumah cakap seorang-seorang buat live. Bukan tak betul bukan saya menidakkan apa yang kita buat. So hari ni kita bercakap tentang pilihan supaya kita lebih tenang. Okay? Saya bukan memaksa, saya bukan nak menghina, tetapi saya bercakap dalam konteks kita nak membina pilihan sahaja. Live itu penting untuk buat marketing, tetapi kita jangan live. Hari-hari bawa, ajak, offer, datang ke rumah, saya makan-makan, saya belanja. Kalau dulu, kita tak fikir benda-benda macam ni. Sebab apa? Sebab kewangan kita terhad. Tapi hari ni, cuba kita berkorban sedikit. Pelaburan kita untuk kita invest, insya-Allah bila jadi, suatu hari nanti dia akan kembalikan kepada kita. So, ketenangan atau tekanan, tukar mindset, bertindak konsisten. Mereka tidak berhenti di pertengahan perjalanan. Last, pilihan yang terakhir. Dulu waktu saya video, saya tak nampak pendapatan tu. Saya tak nampak satu kehidupan. Apa yang saya nampak? Ya Allah, aku nak balik macam mana petang ni. Setiap hari, 8 tahun, tepuk dahi. Tak nampak nak cari makan. Ini nampak. Ya, bijau pun tak boleh gerak. Sebab apa? Tengah-tengah tu kereta bersusun. Inilah yang saya hadap 8 tahun. Nampak tak? Betapa strongnya saya nampak nak buat bisnes MBA. Nak ubah sebab saya nampak terlalu teruknya jam di Kuala Lumpur. Ini yang saya berzikir setiap hari, bukan yang lain. Ini yang saya nampak. Bila kita kerja dulu, biasa saya kerja dulu, apa yang saya nampak lagi? Saya nampak susahnya buat MBA, nak kena rokong anak buat demo. Nampak pasal anak dukung sebelah anak. Wah, pula dia time ni, heran dah dulu. Pasal dia nampak kek tu. Dia nak lari kat ni, dah menangis, tak berhenti. Kan, cepat-cepat dia rokong, dia belah kek. Kan, anak ke tepi. Nampak? Saya bercakap pun nampak. Tarik. Nampak? Yang perempuan tu. Saya pun lalui zaman tu. Saya pun boleh bagi alasan, anak tak boleh lah tinggal. Cakap je lah. Siapa nak marah? Kalau dia marah, kita dapat lari siapa yang rugi. Nak cakap apa yang rugi mesti itu. Padang ke kau? Belajar lagi. Abang tak rugi pun. Saya nak test dia tu. Abang tak rugi pun. Abang tetap akan buat. Tapi kita yang rugi sebab apa? Kita bagi alasan macam-macam. Waktu kita sakit, kan? Pernah tak kita mimpi dan kita terfikir andai kata berlaku musibah? Saya cukup takut ni. Kita stres dengan hutang. Memang kat luar ramai orang kaya. Ramai penduduk rumah besar. Tapi bagaimana cara dia mendapatkan kekayaan? Itulah yang penting. Itu yang kita kena belajar. Cara mendapat kekayaan itu lebih penting. Memang semua orang beli rumah besar kereta mewah. Tetapi cara. Persoalan dia macam mana? Sumber dia macam mana? Income yang macam mana? Yang support, yang sokong kekayaan setiap orang di atas muka bumi.
Fasa 1 susah belajar, bina marketing, bina asas. Fasa 2 buat sama-sama dengan tim. Fasa 3 enjoy. Itulah fasa MBA. It's very simple. Mula-mula susah bina. Yang kedua, sama-sama bina. Yang ketiga, enjoy bersama-sama. Okay? Kita susah, anak-anak kita nampak kesusahan kita. Okay? 18 tahun register, lepas tu dia terima. Legasi daripada apa? Susah sekali semua, insya-Allah. Inilah dia perubahan yang berlaku. Bila kita start berubah, yang lain semua akan turut berubah. Jangan sesekali kita risau tentang ganjaran yang ada dalam MWay. InsyaAllah kita tetap akan berubah kalau minda kita berubah, iaitu hari ini terbukti. Saya bukan nak tunjuk apa, cuba saya nak tunjuk perubahan. It's about change. Bila kita ada pilihan. Kalau saya tak ada pilihan, saya masih duduk di rumah. Kenapa saya kata masih di rumah ni? Sebab rumah ni masih ada. Saya tak jual pun lagi rumah ni. Ini adalah rumah pertama saya. 2008 saya beli. Masih ada lagi rumah. Itu saya kata tadi. Kalau saya tak buat MWay, kalau upline saya tak cari saya, tak Allah izinkan, saya takkan duduk kat sini. Saya takkan duduk kat sini. Saya takkan bawa kereta yang saya suka bawa. Sila akhir bulan terkangkang-kangkang dah kereta tu saya masih bawa. Betul? Antara pilihannya lagi. Hebatnya pilihan dalam MWay. Only in MWay. Bukan another way. Kat luar banyak pilihan. Tapi hebatnya MWay, anda boleh tengok. Ponggong pun boleh buat duit. Kita memang gelap. Tetapi ini reality. Bukan 1,000-2,000, tapi puluhan ribu. First to business to ekonomi. Berapa ribu? Untuk 2 pack saja hampir average. Kalau kita pergi belah Euro, kecuali Amerika ke apa semua, average 50,000 dapat. Dah pulang. Nak ambil ataupun tak nak. Kalau tak nak, duduk first class. Ada cabin, ada pelayan datang serve. Nak makan kita cik, nak makan 24 jam tanya nak makan kita. Kalau dia ekonomi, dia ludah kita, ambil kau, panggil sana. Datang teh tarik tu dia ludah lah. Sebab tak ada pilihan, ekonomi je ada. Tak maaf lah kan? Sebab tu saya takut nak tekan loceng kat atas tu. Orang semua tekan tu. Kan berani dia tekan ni. Kita pula kata hati, takut nak tekan. Tahu tekan apa? Apa tahu tekan apa? Panggil pramugari tu. Kalau tekan pun 10 minit, sejam baru datang. Baik tak payah kan? Kalau nak datang lalu tak payah tekan, kena duduk first class. Tapi kalau tak nak lah first class, ambil lah duit 50,000. Semua duit-duit ni tak pergi dapat duit apa dah. Semua bilik beli tiket sendiri pun boleh, tak ada masalah. Pilihan nak pergi overseas, MWay kata hari ni pergi Budapest, pergi Hungary. Kau nak pergi Australia ke, nak pergi mana extend lah, pergi. Ambil duit ni extend. Itu tujuan dia. Sebab dia nak bagi kita pilihan. Kadang-kadang bila pergi Europe tu, kita nak pergi Barcelona, nak pergi Itali, nak pergi mana lagi? Nak pergi France. Semua dekat-dekat. Semua best-best. Sebelum ni saya pergi Amsterdam dulu, baru jumpa dekat Perancis. Semua no. Lebih lagi duit itu. Tiket baru 10,000 ekonomi. Bisnes baru 30,000. Ada lagi 30,000. Semua duit tepi. Ini dikatakan duit tepi. Seterusnya, apa yang berlaku? Bila ada duit, pilihannya ada. Ni duit punggung je. 70,000 cash on the road. Sebab apa? Sebab sekali lagi saya cintakan wife saya. Sebab dia tak boleh isi petrol. Dia sanggup panggil saya start motor pergi stesen minyak, tolong isi untuk dia. Sampai macam tu Fauzana tak mandai nak pergi pump station. Saya sanggup start motor pergi tolong isi walaupun 10 km. Sebab tu saya beli sebiji kat dia, tak apalah. Tapi last kali aku juga yang bawa. Kan? Itulah apa kalanya saya cintakan dia kan. Big Clear Fall, alhamdulillah saya dah qualified. Nak pening apa lagi, memang tak pening dah. Auto qualified setiap tahun. Tunggu masa saja tapi tak boleh pergi. Tuhan bagi rezeki lebih baik kat saya. Akan bersalin anak yang ke-5
Perempat. Satu minggu sekarang nak 15 9. Tak sangka lagi aku jadi ayah, cik. Ya kan dah becin. Tapi Tuhan bagi rezeki sebab MSET. Salah satu tip MSET. Bosku. Abang dia 8 tahun kot. Tiba-tiba, ya betul. Pasal kali tengok orang sana. Sebab dia ke sebab saya? Tak boleh pergi Mental Force di Go Great Ice Cruise. Alhamdulillah kita dah qualified walaupun belum habis lagi. Ada lagi 5-6 bulan kita dah qualified. Tahniah. Inilah kehidupan kita. Ini pilihannya dia. Seronok tak? Seronok. Tak payah simpan duit daripada awal tahun sampai hujung tahun. Sebulan 1,000 tak payah. Semua MB dah sediakan. Jangan rasa saya ada 5 minit. Saya akan tepat orang yang janji saya. Maldives, alhamdulillah sudah qualified. Tunggu jemputan saja. Maldives. Tunggu jemputan. Nak tak perubahan hidup macam ni dalam masa 13 tahun? Tak lama pun, 13 tahun. Sekarang lagi senang, semua media sosial. Patut 10 tahun ke bawah boleh capai Founders Double Diamond. Boleh kalau kita mahu. Dulu susah, Facebook je ada, TikTok mana ada. Teruk kita, tapi kita boleh buat sebab kita nak berubah saja. Saya bukan orang yang bagus pun sebab saya nak berubah. Saya dah kata saya nak berubah je. Saya tak tahu pun 13 tahun nanti Salahuddin kau boleh pergi Maldives. Tak ada. Tak ada. Buku Merah pun 2015 saya buat. Punya tak ada impian nak pergi melancong. Tak ada. 2015 saya umur 30 lebih baru ada buku merah. Sekarang anak kita umur setahun dah ada buku merah. Sebab tak ada keperluan nak buka buku merah pun. Tak ada impian. Hari ni kita belajar pasal impian. Mungkin hari ni kita rasa macam impian ni tak kena belajar pun. Anda tahu. Tapi tak. Kita silap. Kita kena belajar pasal berimpian. Hidup ni pilihan yang pilihan hidup yang luar biasa. Tapi dalam MW satu je tak ada pilihan. The only one yang tak ada pilihan. Kalau nakkan semua tu mesti jadi leader. Tanya upline macam mana jadi leader, macam mana nak pergi melancong, tanya. Barulah soalan tu power. Barulah upline tu semangat nak cerita, dia spend masa dan segala-galanya. Leader bukan hanya mencari kekayaan diri sendiri tetapi membina manusia. Okay? Membuka peluang dan ruang kepada orang lain dan membina masa depan bersama-sama dengannya. Hari ini kita bukan berjaya bersama-sama, kita ada ramai pemimpin di luar sana, di belakang sana yang bersama-sama dengan kita, yang telah ada result, yang telah hasil dan membuktikan kejayaan dalam perniagaan ini. Macam KLE tadi. KLE tadi, nampak? Macam mana kehidupan dia berubah. 2 juta rumah. Saya pun terpegun dengan rumah yang tengah dibuat sekarang. Fantastic. Bagi tepukan pada KLE. Fantastic. Walaupun di usia muda tu, impian tetap tercapai. Kita ni walaupun selagi kita hidup, kita ada impian juga. Janganlah orang kata dah tua pun buat rumah besar. Itu pun peduli. Itu orang yang negatif. Tapi kita tahu apa kehidupan kita. Macam mana yang kita nak. Soalan penting untuk kita, apakah pilihan yang kita buat hari ini, kehidupan 5 tahun akan datang, masa depan kita ada keluarga dan sebagainya. Hari ini saya enjoy, inilah pilihan saya hari ini. Saya boleh shopping, pukul berapa saya suka. Kan? Saya boleh masuk gym, saya boleh berlari hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Mak Jong pun takkan tanya saya. Kan? Jason pun tak tekan WhatsApp saya. Dah buat MOA ke belum? Tak ada. Kan? Cik nak lagi lah. Dah lama saya tak jumpa dia. Saya pula nak pergi jumpa dia. Dia pun tak tanya saya. Nampak tak? Punya kita nak cari kehidupan kita sendiri. Saya boleh kayu basikal saya lagi. Saya tak terikat dah dengan pasukan, dengan jen dan sebagainya. Inilah pilihan yang kita nak. Inilah hidup yang saya impikan. Shopping hari Isnin pukul 10. Bau kosong kalau tidak dia belaga punggung dan belaga troli. Aduh, stres. Kan? Okay. 5 year, 5 continent. Last but not least, saya ada 2 minit lagi, saya akan habiskan masa saya. Kita dah tahu, semua orang dah tahu pasal Europe kita dah pergi. Asia kita dah pergi. Asia ke mana? Maldives, betul tak? Europe ke mana kita pergi?
Budapest. Budapest dan Vienna semua dah pergi Afrika, Zimbabwe, Viterfor, betul-betul. Hanya ada 2 saja lokasi. Untuk tahun depan dan tahun satu lagi sebelum MW 70 tahun anniversary 2029. Lokasi dia kat mana? Cuba tengok betul-betul. North America dengan South America. Bang, banyak duit nak spend. Siapa boleh pergi North dengan South America sendiri spending? Bagi tahu. Tak boleh. Kecuali dia terlampau kaya. Tapi MW dah bagi kita siap-siap hanya 2 lokasi ini saja yang kita akan pergi untuk tahun seterusnya tahun saja. So anda semua berpeluang. Bagi kita tukang sikit. Tak mana pun North America dan South America. Ya Allah ya Tuhanku, memang kita takkan mampu pergi. So inilah peluangnya. Rebutlah peluang ini. Start dari hari ini. Tanya apply saya nak pergi North America 2028, 2029. Apply saya nak pergi South America. Balik hari ini tanya soalan tu. Stop tanya macam mana nak buat roti. Lepas tu dah ambil ayat tu. Oh, Nabi dikata tak payah buat roti dah sekarang ni. Kita tak payah jual. Bukan percaya buat ni. Ni semua negara yang sedang pergi. Europe ni dah lebih 60% dah cover. Semua yang hantar. Tak tahu nak cakap lah macam mana sepenuhnya hidup kita hari ni. Kita boleh travel semua ni pergi. Kan, sampai Korea, Japan, semua saya dah pergi dah. Dalam masa 13 tahun. 13 tahun. DI, Alaska, San Francisco, New York tak jadi pergi, MW bagi duit. Pada tahun 2020, Tanzania apa semua bla bla bla. Tak tahu nak cerita. So last, sebagai kesimpulan, saya janji dengan anda, saya akan habis masa saya lagi 2 saat. Kehidupan adalah pilihan, MW memberi kita peluang dan ruang, tetapi pilihan kejayaan datang daripada keputusan kita untuk berubah minda serta tindakan. Itu saja. Kita nak kita tak tahu dekat mana kita akan berada nanti, bila kita akan layak pergi overseas, bila kita jam-jaman kita tak pernah tahu, tapi kita nak berubah. So jumpa anda di Diamond MW 70 London. Sekian saya minta ampun ke maaf pada bahasa salah bicara yang baik datang daripada Allah yang buruk datang daripada kelemahan saya. Terima kasih.